Jarang buat raya korban, raya Aidil Adha ni majlis raya. Tapi tak apa, yang mana jarang orang buat tu lah kita buat, kan? Jadi orang kenang benda tu. Kedua ialah majlis hari ni saya YB Mas dan YB Wan Saiful bahawa hari ni saya nak kumpulkan yang motan-motan dulu. Motan ni kata orang Negeri Sembilan imported. Tu maksud yang motan, kan? Antara penggerak-penggerak kita untuk memahami dahulu apa dia sebenar, kan? Orang hari tu yang dah ada cap bag, yang ada dah buat lencana macam-macam ni, dia masing-masing gairah riset, kan? Riset ni bukan sebuah parti dah. Riset ni sebuah gerakan riset, kan, yang insya-Allah nama ini bakal menjadi satu perkara penting dalam gerakan politik Malaysia. Orang tanya, banyak orang tanya ni macam-macam pertanyaan, tapi saya cakap dengan YB Mas, saya cakap dengan YB Wan Saiful, dia Negeri Sembilan ni dia ada satu perangai. Kalau Tok Bomoh tu handa deh, kan, duduk kek sempang pilah khabar, kan. Tapi yang datang kita banyak, yang datang orang Singapura, orang Kelantan, orang Thailand, orang pilah tak datang berbeg sebab hari-hari dia berjumpa. Jadi untuk ini saya membawa dua orang YB ni antara penggerak yang menjadikan pemain utama dalam gerakan ini untuk menerangkan apa sebenarnya. Pertama, ke mana kita nak pergi. Nak lancar ni tak lancar-lancar, tak lancar-lancar lagi, kan? Cikgu Bat dia khabar penipu dah. Hari tu marin khabar bulan depan, minggu depan, bulan depan ni dah nak tahun depan ke, kan? Jadi daripada saya seorang kono, biarlah ramai-ramai kita kono, kan? Jadi kita nak menjawab persoalan tu bila. Saya dah cakap, isu nak tubuh parti politik ni bukan nak tubuh kelab kamera. Kalau kita nak tubuh, ada tak 10,000 yang kita cari dalam Malaysia ni, beratus parti, domain parti ni beratus. Kita cari seorang, kita pujuk dia, baklah dia bayar. Kalau nak tubuh parti baru, tak ada lah dah, payah, kan? Kita bayar 10,000, ambil nama parti, kita pun lancar parti, boleh tak? Boleh. Tapi akhirnya jadi parti apa? Jadi parti angan-angan, parti janji kosong, kan? Hari lancar umum 3 boleh janji, kan? Bila masuk kau mengkaji benda ni, bab janji ni kita ni sampai sekarang ahli politik ni jadi manusia paling, kau tanya orang kat tepi pantai Port Dickson diam tu, kan? Tanya, tahan orang tanya, kan? Siapa manusia paling pembohong dalam Malaysia? Ahli politik ke, kan? Ahli politik pembohong dia, betul lah. Jadi kita malu. Sebab apa? Ini sebab perangai bekas ketua pembangkang Malaysia lah, kan? Berjanji dan kita tidak mahu mengulangi balik kesilapan itu. Kerana itu pertemuan demi pertemuan, networking demi networking, lipat urus demi lipat urus. Kita di Negeri Sembilan ni, tadi saudara tengok memulakan majlis hari ni, kita saja bagi Dato' Amin. Bukan alang-alang parti ni, kan? Kalau nak bagi tadi boleh bagi Datuk Seri Azman, tapi sama dia pun yang dah jadi jam saya hari-hari tengok tahyota tidak Datuk Seri Azman ni, kan? Dan kita ada orang syarikat bas, syarikat bas Datuk Radwan, dia bas, tapi kalau nak pergi pelancaran parti bas tak cukup, kita ada jet. Tapi soal dia ialah kita bagi laluan Datuk Hamid tadi untuk kita tunjuk dua benda. Pertama, dia ni T20 ni silap-silap T5 boleh golongan. Dia bukan kata dia, anak dia pun alhamdulillah insya-Allah tak payah bekerja pun boleh sanggup. Ada foto kan. Tapi Malaysia ni saudara, yang duduk dekat atas pun tak selamat dah, kan? Rasa kenaikan kos kehidupan, rasa penindasan, dia elok-elok. Saudara, dia bukan kantin sekolah dah, Menara Kelumpur tu dia punya,
masuk lawan tenda apa bagai, menang menerok ke lumpur. Sampai ada toke boleh kau tim dengan Montori apa semua pun kena terajang. Saja kena terajang. Sera bayangkan kita. Yang tak berapa ada, bukan tak berapa ada, tak ada tu lebih banyak daripada ada. Kan? Sera bayangkan. Dan itu saya nak mulakan itu. Kedua ialah parti ni saudara sedang diperhatikan daripada parti tak tahu lagi ni tak tubuh apa. Kan kita harap Datuk Wan Saiful beranilah bercakap. Saya tak berapa berani. Dia parti apa, siapa bagi nama parti ni. Itu ada nilai dia tu. Bukan saja-saja. Kan? Jadi kita nak buat engagement, libat urus. Contohnya Datuk, tak, kita kalau tak buat engagement, mana kita tahu muncul Tok Wan Saiful pergi cari jumpa dan dia pun minat nak menyumbang. Dia kata ini tiba masanya, dia dah buat harta dah apa banyak, ini masa dia turun bersama bergelumang membetulkan kerajaan ni atas nama nak reset Malaysia. Itu yang saya pergi Perak apa semua, saya bawa dia kan, sama tu kena berucap apa saya nak berucap, asal berbunyi dia berucap lah. Dalam politik ni bukan susah, yang penting ialah menunjukkan apa, seorang watak yang tak perlu masuk politik. Orang cakap masuk politik ni senang cari duit tu sebab kau nak kaya. Tak, dia dah kaya. Silat-silat masuk politik dia miskin. Kan? Tapi dia nak bersedia untuk berjuang sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di peringkat Negeri Sembilan. Saya berbincang dengan sahabat-sahabat bila masanya, kan, untuk kita perkenalkan. Saya dah 2 batch saya bawa berjumpa dengan Datuk Seri Hamzah. Okey. Yang mana kita boleh simpan, kita simpan sini untuk panduan kekuatan jiwa kita dulu. Makna betul kita ikut jalan ni. Pertama saya nak bagi tahu, yang saya bawa jumpa pegawai-pegawai kerajaan ramai. Antara yang bersetuju, kemudian ada yang bersetuju, tak sabar. Lepas jumpa Datuk Seri Hamzah, dia kata, Cikgu Bat, this is the right time, benda yang betul, saya nak bersama. Dan Datuk Izhar, orang Johor, orang Kuala Pilah, bekas timbalan Ketua Pengarah AADK Malaysia, orang Negeri Sembilan, bersetuju untuk bersama. Dia kita panggil dia Datuk Roy, kan? Dia saya bawa pergi jumpa dengan Datuk Seri Hamzah sama dengan Datuk Seri Azman masa tu. Bersama dengan kita ialah Kesatuan Sekerja paling besar dalam Malaysia, MTUC. Kesatuan Sekerja ni semua ni tak pernah dia masuk politik apa semua dia cerita, tapi akhirnya kerana penindasan MTUC kena gantung. Sebab apa MTUC kena gantung? Kerana menerima dana asing. Memanglah MTUC tu bawah ILO, bawah Kesatuan Buruh Dunia. Jadi adalah sumbangan daripada ILO masuk ke, tak boleh. Kan? Itu yang saya kata Anwar Ibrahim ni teko mama. Sebab masalah dia, kau mari nak bergerak baik, bersih ke, makruh ke, apa ke dulu, memang dapat duit daripada pihak asing pun, itu bukan misteri. Akhirnya Datuk Daus Zulkapli daripada Sikamat, timbalan Presiden MTUC dan pemangku MTUC Malaysia, bersetuju untuk bersama dan memimpin parti ini bersama-sama. Saudara, saya bagi tahu isu kita bukan campur tangan, tapi lepas DAP dan kerajaan negeri campur tangan, barulah kita masuk dan kita bersungguh-sungguh dalam isu ini. Kita bersama dengan 4 undang, kita bersama nak membetulkan balik sistem pemerintahan Negeri Sembilan. Dalam perjalanan itu apa berlaku, saya tanpa berselindung saudara, tapi yang ni kita simpan sampai tempoh pengumuman dia. Anak cucunda kepada Tuanku Jaafar, almarhum Tuanku Jaafar, yang Tuan Negeri Sembilan yang ke-10, anak anda kepada Tunku Puteri, Tengku Ad juga bersetuju, dan insya-Allah minggu depan hari Selasa
akan tampil ke pejabat Datuk Seri Hamzah dan membuat penampilan yang pertama untuk bersama dengan kita, parti yang tak wujud lagi tu. Itu sebab musuh tak boleh duduk diam. Dia dah tahu dia nak mampu. Jadi kerana tu paling dizikir, oh itulah, oh inilah kan. Yang menyerang pun bukan pemimpin parti, staf bergaji pejabat Muhyiddin Yassin yang tuduh 24 jam menjolok. Sebab pemimpin parti dah tak ada. 19 ahli parlimen dipecat. Tak pernah ada parti dalam dunia yang pecat sebanyak tu ahli parlimen. Adun 23. Adun 50 dipecat. Saya bayangkan. Tak ada. Jadi mereka inilah yang menyerang kita 24 jam. Mana parti Kalau Hamzah tu jahat, memang niat dia nak apalah, ada niat jahat, pasang niat nawaitu itu jahat, dia dah boleh buka parti pun. Sebelum kena pecat, tubuh lompat terus buat parti. Betul atau tidak? Betul ke tidak? Tapi kita teliti. Itu sebab saudara, mula-mula kita nak cuba bersama dengan sebuah parti. Jujur saya bagi tahu, seperti yang semua orang dah tahu. Tapi akhirnya setelah kita tengok agenda, ada sedikit pertembungan, ada tekanan daripada kerajaan sikit, dah terbobar. Kita kata tak boleh. Parti ini mesti parti lawan. Parti ini mesti parti yang meraihkan semua orang dalam Malaysia. Maka kita buat keputusan, insya-Allah bulan lepas kita buat keputusan, hujung bulan lepas ke awal minggu ni, yang sampai 3-4 pagi mesyuarat tu kan. Akhirnya kita telah berjaya. Saudara, saya cuma boleh bagi tahu tahap macam ni lah. Parti dah ada, nama dah ada, perlembagaan dah lulus, dan kita bersedia untuk kapal kita turun ke lautan dan kita akan belah lautan ini. Engagement, parti gabungan, apa semua dah siap. Tapi parti ni kat atas je pun, kalau 19 ahli parlimen, 20 lebih kat 30 adun, dia tak jadi apa. Kalau kita di bawah ini tidak membuka pintu, tidak bersama untuk membina kekuatan. Kerana itu kita kena di bawah juga, sesuai dengan nama-nama besar yang akan masuk untuk membuka kekuatan. Saya, Cik Ubat, Datuk Seri Hamzah, insya-Allah bakal presiden kita, minta saya, Cik Ubat, pergi selesaikan Negeri Sembilan. Saudara bersama dengan saya, Cikgu Fadil, Tuan Pilah, Tuan Kapten Zamri. Saya nak, saudara, Kapten Zamri ni, saudara tahu tak? Sumut tu tahu sumut? Tahu tak sumut flotila tu kan? Kat dia ni daripada Pilah. Sumut flotila ni yang duduk belakang sekali. Sumut flotila ni bukan Malaysia, satu dunia. Dan satu dunia orang yang duduk dan meletakkan kepercayaan kepada satu orang, duduk kat kapal besar paling akhir, dia navigate kan. Kau dikobarkan pergi ke kiri, ikutlah semua pergi ke kiri, pergi ke kanan, ikutlah pergi ke kanan. Ni Kapten Zamri ni, saudara, adalah antara navigator utama projek Sumut itu yang duduk di lapangan. Ni Kapten Zamri. Maka saya cakap dengan Kapten Zamri, Kapten, satu dunia kau boleh arahkan. Kau kiri maka kau kirilah orang, kau kanan maka kau kananlah orang. Tapi janganlah kau champion. Kau kampung, kau palung pun kau tak boleh selesai. Setiap kali gaya palung, apa masalah? Air.
Kan? Tak boleh selesai palung tak champion lah kan. Jadi saya kata mari kita sama-sama kita kelokaikan, kita kenduikan satu kapal besar yang bakal membawa ke satu dimensi lain Negeri Sembilan kita ini. Jadi alhamdulillah dia tak cakap setuju lagi, tapi dia datang hari ini, kita hukum setujulah dia bersama dengan kita. Ya. Ada orang lama, ada orang baru. Ini pun satu isu juga tu kan, orang baru, orang lama ni. Bagi saya ni, kita mari. Saya mengajak semua. Tanyalah. Saya selalu sebut, saya bukan pengurusi perhubungan parti yang belum disebut lagi ni pun. Jangan anggap saya. Tapi saya akan menyusun, insya-Allah saya akan bersama. Keadilan ni bukan maksud parti Noor Ibrahim. Tapi keadilan ini ialah meletakkan bondo pada tompek Itu maksud keadilan. Jadi kita sesuaikan ikut keadilan tu. Kita sesuai duduk di mana. Orang ni sesuai duduk di mana. Kalau nak ketua bahagian pun kita, pengurusi perhubungan pun kita, besok nak meniaga pun kita, nak nyusun pun kita, semua saudara, akhirnya terlungkup. Inilah yang kita lalu selama ini. Apa komplain kita? Parti lama kita main, walaupun saya sekejap sampai lah numpang parti tu kan, parti lama kita. Apa komplain kita? Oh, macam ni kan, Rohingya kalau tak, ini kalau tak. Apa komplain kita? Saya tak kata orang, saya bagi contoh. Apa komplain kita? Sebab pemimpin bukan berdasarkan kompetensi. Pimpinan berdasarkan siapa kuat menjilik. Betul ke tidak? Lepas tu bila masuk, kita nak buat pula ke dalam parti ni. Mana parti lain tu kita tak dapat tompek, kita lawan. Jadi bila masuk parti ni, kita nak buat pula seperti perangai yang kita tentang kat parti lama. Tak boleh. Kita kena jiwa besar. Buka pintu depan, buka pintu belakang, biar orang masuk, biar nama besar masuk. Kalau dia suai, tanding besok, bagi dia. Dan kerana itu penyusunan ini kena ada jiwa besar dan bagi ruang kepada semua. Ya, lebih-lebih lagi saudara, saya tak tahulah Dato' Wan Saiful nak membentangkan macam mana, tapi saudara, kita akan ada sebuah parti yang perlembagaan parti ini tidak pernah dipakai oleh mana-mana parti dalam Malaysia. Parti ini akan reflect kepada perlembagaan negara. Parti ini akan memberi ruang kepada semua orang untuk menjadi pemimpin. Kita bukan nak mengasingkan. Tio, apa namanya ni? Siapa ni? Temiang kawan sahabat kita ni? Titan. Ni pun Titan ni pun handal kat ni. Kan? Tapi Titan jangan pusing-pusing luar. Titan kena datang bantu physically. Jangan cakap lagi, tak apa bos, saya backup belakang bos kan. Kok semua nolak tang belakang kan, usah ni 9 ni macam mana? Seorang kata kan, seorang yang saya beri. Tak apa tu. Kita kena sama-sama. In this party, satu undi bukan Melayu sama dengan satu undi orang Melayu. Orang tanya kita, oh mati racial. Tak. Kita parti Malaysia. Kita ada pemimpin mesti wajib orang yang majoriti berdasarkan jaminan perlembagaan 153. We will stated there. Keberanian kita pergi tengok parti-parti lain, ada tulis tak dalam pada. Kita berani menulis. Kan itu orang bukan Melayu, Titan, Tio, Datuk Subra, kawan-kawan semua kan. Saya bagi tahu, datang ramai-ramai. Tapi gaduh kena kurang sikit dia. Semua ada tempat, jangan takut. Tapi ini parti memberi keadilan dengan cara terbuka dan memberi keadilan ni bukan bermaksud kesamarataan.
We will stick back kepada perlembagaan negara. Bagaimana kerana itu Malaysia ini pernah menjadi harimau Asia. Betul-betul. Betul ya, harimau Asia. Tapi tiba-tiba kita hilang arah. Navigasi kita seolah hilang, tenggelam dengan kerakusan dan sebagainya. Ada cikgu apa namanya ni, Cikgu Faiz pun ada, terima kasih. Cikgu Faiz ni pun dia mengaku dia orang Selangor. Tapi ni pun Tok Suhaimi, dia orang Selangor, tapi dia menyemondor kat Negeri Sembilan, duduk pun kat sempadan. Kalau Selangor tak nak pakai khabar elok-elok, kita bawa sini. Kan? Kita kumpul semua sini. Kan? Tiba-tiba kita hilang arah, menyebabkan seolah-olah Malaysia tak ada daya saing. Padahal Malaysia yang sama, sources yang sama, player yang sama. Kan itu atas semangat riset ini kita kena kembalikan. Dan semangat riset ini bukan sekadar menekan butang semudah menekan butang di komputer. Reset alternatif di alternate delete. Nah, kan kita zaman komputer marin MIRC itulah, ada sangkut chat dah ramai sangat awet keluar kan. Kita pun tekan 3 butang sekali kan. Nah. Tapi atas semangat kejujuran bersama. Kita perlu jujur. Kita perlu hormat perlembagaan yang selama ini membawa kita ke satu tahap yang pernah semua orang rasa selesa duduk. Hari ini negara kacau bilau. Mari kita balik. Tapi untuk balik dan kejujuran saja tidak cukup tanpa ada usaha. Hari ini saya paling lemah, paling kecil dan paling kecil sekali usaha dalam dewan ini. Tuan-tuan, untuk membawa Negeri Sembilan yang sistem pemerintahan dia tengah kecoh, yang rakyat dia tengah vacuum kepimpinan, kita kena keluar dan kita kena kerjasama. Saya seorang tak mampu saya kelakaikan kan. Dan itu sampai ke hari ini juga saya bagi tahu keputusan untuk Negeri Sembilan tidak punya. Datuk Wan Saiful dekat 3 bulan dia mengasak saya. Kan, dia ajuk-ajuk saya kata kan, alah Negeri Sembilan satu dia tuan kuasa penaja pun tak ada apa semua. Kalau sekadar nak melantik, kita boleh lantik, tapi kita nak yang benar-benar berkelayakan, ikhlas dalam perjuangan untuk kita kumpulkan. Hari ini kalau nak kira kumpul saja, Kodison boleh kumpul, kita pernah kumpul setiap hari raya ni 1000 orang kan. Tapi yang saya bawa dan saya ajak ni motan-motan dan saudara ialah bakal pimpinan kan, saudara Rafi dirasa. Jadi saya minta untuk semua satukan kekuatan, cari orang, jangan rasa tak apa saya jadi ketua bahagian saya ni, tak boleh. Kita cari orang lebih layak. Jazman ada apa semua ni kan, cari orang benar-benar layak dan jadi dekat situ. Saya selalu ingatkan, manusia berkehendak dalam politik benda biasa, benda luar biasa. Apabila saudara masuk politik, orang pun tak tahu apa saudara nak. Macam saya, bukan kata ni, bini saya pun tak faham apa saya nak kan. Lawan dia kerja, apa yang kau nak ni pun saya pun tak boleh nak cakap. Tapi tak apa, ada kehendak. Tapi saya bagi tahu, kalau kita semata-mata berkehendak dengan kehendak kita, besok kita bertanding pilihan raya dengan hanya kekuatan kita, akhirnya kita kalah. Pertama, tanpa kuasa kita tak boleh laksana apa juga kerja baik yang kita nak buat kan. Wan Saiful dia ni layak jadi menteri, dalam kepala otak dia banyak benda baik nak buat, tapi tak ada kuasa, tak boleh buat kan. Kerana itu kita penting ada kuasa. Kedua, kita mungkinlah kita rasa kita layak duduk di sana, layak duduk di sini, tapi saya nak bagi tahu, kalau kalah Titan, kalau kita kalah, ketua kampung dekat Temiang pun tak boleh lantik orang sepak kita. Kerana itu kita kena satu kekuatan yang mana boleh pergi depan sajak, kita make upkan cukup-cukup, kita pakaikan samping, pakaikan congsam, pakaikan doti,
supaya benar-benar boleh ke depan. Dan saya jujur, saya bagi tahu di Negeri Sembilan, kita ada keyakinan undi Melayu. Undi bukan Melayu, kita mempunyai masalah yang sangat-sangat teruk. Kan itu kita memerlukan parti baru ini ada benar-benar ketokohan, penampilan sekelompok, bukan satu orang, tapi sekelompok masyarakat bukan Melayu, yang bukan Melayu di Negeri Sembilan rasa dia diwakili. Dan itu saya sering ingatkan, jangan kalau kau tu Cina, kau pergi pula letak banner, letak apa semua kan, berucap awal tu Assalamualaikum, pergi pula pakai baju Melayu. Orang Melayu seronok bertepuk, tak cukup kaki, tak cukup tangan, kaki dia tepuk. Tapi orang Cina rasa kamu mewakili orang Cina tak? Kamu berada dalam parti ini tidak akan mengubah. Kamu still masih memperjuangkan hak orang Cina, tetapi bukan secara perkauman, secara berlandaskan perlembagaan yang sama kita junjung. Itu juga orang India, pakai dhoti Datuk Subra, mesti steady. Barulah kita boleh pakai apa namanya ni, Maleren, Indoren, Cinaren, woman to see each other. Kita sebuah keluarga besar, kita menarik balik semua. Saya percaya dan yakin di hujungnya Negeri Sembilan negeri berpotensi. Dalam masa 90 hari saya merasakan ada sesuatu besar akan berlaku dalam Negeri Sembilan. Saya bagi tahu saudara, saya memang agak rapat bermesyuarat, bertemu dengan tutur undang, dengan semua pemerintah dan bakal pemerintah. Dewan Undangan Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan tulis 6 bulan adalah tempoh paling lama kalau tak bersidang, don wajib, don hilang luputnya, makna bubarlah don. Persidangan terakhir Dewan, persidangan, dan ayat persidangan itu pun diterjemahkan dalam Undang-Undang Tubuh. Persidangan terakhir ialah pada 11 Disember 2025. Cikgu, macam mana dengan 23 April baru ni yang bersidang tu? Itu bukan persidangan, itu ialah pembukaan, perasmian sahaja. Tidak ada sitting dan tidak ada perbahasan. Satu, sebab dalam Undang-Undang Tubuh disebut perbahasan. Kedua, saudara, ia dirasmikan tu pun ada cacat dan celanya, di mana yang di-Pertuan Besar yang ke-11 telah hilang hak dan tanpa kehadiran 4 undang. Dalam Negeri Sembilan ni kita kena faham bahawa ia negeri dalam Undang-Undang Tubuh diperintah secara bersama, yang Tuan Besar bersama dengan 4 undang. Lulus belanjawan belum cukup yang Tuan sign, kena 4 cap mohon turun baru sah belanjawan. Undang-undang sama. Nak ubah dewan pun, kalau Menteri Besar persembahkan yang Tuan seorang, tidak boleh. Dan jelas bahawa hari perasmian tersebut 4 undang dan Datuk Tengku yang teramat mulia Tengku Besar Tampil sengaja memilih untuk tidak hadir kerana tidak memperakui perkara tersebut. Kerana itu kita tengah explore tarikh 10 Jun 2026. Saya tulis dalam diary handphone ni adalah had 6 bulan lebih 1 hari bubar, saudara. Kan? Jadi insya-Allah kita dah ada 2 orang hebat. YB Datuk Wira Mas juga merupakan seorang peguam, kan? Saya tidak menolak dan saya tidak mengatakan insya-Allah kita pasti buat, tapi insya-Allah kita cuba meneliti. Bagi pihak pengundi dan rakyat Negeri Sembilan, kemungkinan besar kita memulakan proses mahkamah selepas 10 hari bulan
untuk menyatakan bahawa Dewan Undangan Negeri sudah terbubar dan pilihan raya perlu diadakan. Patut kojo tu bukan kojo kita, sebab kita bukan kata ahli dewan, ahli majlis pun tak ada lagi. Tak ada siapa jadi ahli majlis kan. Tok Mat ada, tu pun bekas ketua kampung, bukan ketua kampung lagi. Yang saya nak bagi tahu ialah bahawa ketua pembangkang takkan buat benda ini. Sebab dia ketua pembangkang U-turn, itu sebab yang PAS marah. Kau memujuk orang, sama nak suruh tanda tangan. Saudara, saya bagi tahu saya ada di sebahagian besar daripada event tersebut. Pada minggu tersebut kita dah berjumpa, dapat undang, kita dah berjumpa dengan Ketua Barisan Nasional, kita dah berbincang. Tahap perbincangan dia ialah apabila 17 hari bulan DKU, 18 hari bulan kerajaan negeri kata Sungai Ujong dipecat, 19 hari bulan Undang Berempat telah keluar kalam. Apa kalam dia? Ialah Menteri Besar hilang kelayakan, turunkan yang ke-11, lantik yang ke-12. Tapi kita ambil atas dasar politik, Menteri Besar hilang kelayakan jadi Menteri Besar. Itu firm. Saya bincang, yang sepatutnya kita buat ialah ahli-ahli dewan kita, baik pembangkang baik pun tak pembangkang, menarik sokongan daripada Menteri Besar. Maka dipersetujui. Akhirnya dimulakan dengan Datuk Jalal, Ketua UMNO, Ketua Barisan Nasional tarik sokongan. Saya tak tahu bila pula perbincangan boleh pula Perikatan Nasional sokong pula Jalal untuk jadi Menteri Besar. Isu dah lari daripada menurunkan seorang Menteri Besar. Yang kita kena selesai krisis pemerintahan. Bila benda tu dah lari, kesannya apa? Kesannya ialah ada yang memujuk dengan PAS supaya sama sokong Jalal. Jumpa Zahid kat Bangkok, salah. Yang kau pergi sokong Menteri Besar UMNO ni apa kerja dah? Itu tak salah. Kau pujuk orang, kau tahin PAS pun nak malah sign lah kan. PAS ni sahabat yang setia, saudara. Dia sahabat yang setia. Okey, kau nak sign, kau sign. Tiba-tiba kau dah sign, dah terpolopa apa semua tu, kita tahu siapa yang turun berbisik, mengut tapak kaki, memujuk semua. Akhir dah elok, suai ikut bilangan dia, tiba-tiba dia U-turn. Pujuk tadi, kau sama memujuk. Tapi bila kau U-turn, kau tak bagi tahu orang, kau U-turn kau seorang je kan. Itu antara punca PAS marah. Tak ada, sebab ini sesuai dengan apa UMNO yang nak sokong. UMNO sokong Zahid, sokong Anwar ni bukan rahsia siapa, bukan misteri. Sampai mampus dia akan sokong. Yang persoalan kita sekarang ni, the strategy is tarik sokongan pada MB. Yang kau gatal, kau pergi pula sokong Jalal jadi MB ni pasal apa? Itu isu dia. Lepas tu bila kau dah ni, dah kena pujuk, dah elok suai apa semua kan, tak tahulah berapa banyak tapek kan. Tiba-tiba kau U-turn, kau tinggalkan tokoh mama dah 3 orang dah terang apa. Lepas tu bila orang marah, apa PAS panggil bincang tak boleh kau. Sudahlah kan. Bagi saya, parti lama kita ini kita tinggalkan. Kita bukan bersatu 2.0. Kita bukan bersatu 2.0. Kena ingat, kita ialah sebuah parti. Terima kasih bersatu kerana memberi pengalaman yang sangat berharga, mematangkan kita bagaimana menyedarkan kita masalah dan memperlihatkan kita penyelesaian. Kita keluar, ada yang kena pecat, ada yang macam-macam lah kan. Cikgu Fadil kena pecat, Cikgu Fadil kena gantung, pecat. Cikgu Fadil pun kena pecat kan. Mana siapa tak kena pecat tu tak anda lah lagi kan. Tapi saya ucapkan tahniah, terima kasih pada yang keluar parti yang nak bersama-sama. Tapi jujur saya bagi tahu, ini bukan bersatu 2.0. Terima kasih pada bersatu memberi pengalaman dan pengajaran kepada kita, tapi yang kita nak bawa ni adalah agenda negara yang jauh lebih besar. Negara ini perlu kita selamatkan.
Jadi akhir kata panjang bona ni masalah Cikgu Bat bagi mikrofon dengan handphone tak berhenti kan. YB Mas tu tinggal nak hantar WhatsApp dia tu. Kalau kau boleh cakap semua, apa kau tak WhatsApp dia kan. Jadi gitulah. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Perjalanan kita masih jauh, tetapi ia tidak sepanjang seperti sebelum ini. Kita meredah. Saudara kena faham, dalam perjuangan ini saya selalu ingatkan diri saya. Perjuangan ini ibarat merentas gelap malam. Bermula daripada senja, terang, nampak duri, nampak kaca. Kita boleh jalan elakkan. Makin pekat gelap malam, tak nampak kaca duri, kita pijak, tapi kita tahu kita harum. Lagi pekat gelap hitam malam, lagi menandakan hari nak siap. Berjalan teruslah saudara, bersatu hatilah, bertupang-tupanglah sama kita. Jangan bergaduh, jangan cari beza. Tolong saya cari nama-nama sebesar mungkin untuk kita nobatkan sebagai pemuka parti yang belum kita namakan ini. Tapi saya janji, insya-Allah, pengalaman saya semenjak 98, saya merasakan malam yang kita lalu ini tidak lama. Siang sudah nak sampai. Tetapi hanya yang istiqamah, yang tetap hati dia berada, kita boleh sampai dan nampak itu fajar siang cantik, dan kita akan melihat fajar kemenangan mengembalikan semula Malaysia dan Negeri Sembilan ini pada tracknya yang betul. Sekian saja saudara. Sebelum itu, belakang borang calon belum siap, tapi kat belakang tu ada borang kan, okay, semua orang isi borang tu. Kita nak selaraskan balik, kita nak letakkan balik kepada semua. Dan sekali lagi tolong saya buka pintu depan dan belakang dan raikan. InsyaAllah akan menjelang lagi 13 hari bulan, Negeri Sembilan akan menyumbang nama-nama besar kepada parti kita, InsyaAllah. Sekian saja.